Ulu Tamu Eco Resort, kami datang. Sebuah campsite yang amat popular di kalangan kampus-kampus. Dari tahun lepas aku cuba nak booking campsite ni, tapi asyik penuh je. Campsite ini terletak di Batang Kali. Ianya tersimpan 1001 nikmat anugerah ilahi. Ayo, tonton video ini sehingga habis. Kami akan bawakan anda merasai seperti masuk ke dimensi dunia yang lain. Selamat datang di SDN. Ulu Tamu Eco Resort. Cuti Raya Cina baru-baru ni, aku dan kawan-kawan aku decide untuk bercamping 3 hari 2 malam di Ulu Tamu Eco Resort. Kalau korang nak tahu, aku booking campsite ni daripada bulan 12 tahun lepas. Punyalah susah nak booking campsite ni sebab asyik penuh je. Lagi-lagi kalau cuti perayaan ataupun cuti weekend. 200 meter. Campsite ni tak jauh daripada puncak alam, jadi kami plan santai-santai je. Lagipun kita orang boleh check in awal seawal pukul 10 sebab CO dah bagi green light. Jalan nak ke campsite ni agak gravel, tapi okey lah, semua kereta boleh lalu. Besar juga kawasan campsite ni. Korang akan jumpa dulu dengan rumah agam dia yang cantik ni. Lepas tu barulah jumpa campsite kat belakang dia. Okay guys, kita dah sampai ke campsite Ulu Tamu Eco Resort. Sekarang ni dalam pukul 10 pagi. So kita tengok tapak dulu. Okay, tapak kita 1 dan 2. So 1 dan 2 ni tapak dia 12 darab 5 meter. So tapak kita daripada sini lah, daripada sini sampai ke sana yang pokok tu kita ada 2 plug point, 1 dan 2 plug point. So kali ni kita nak pasang 3 kemah kat sini lah. So muat lah kot, unload barang dan kita start set up kemah. Alright, check it out. Oh, berat siap. Panas ceng-ceng. At the edge of time, you toss me. Hold tight. We laughed at the tangled canvas in the orange of the light. Set up the tent, stake down the corner, spread out the years we ain't lived yet. Tie every rope, pull every board, make us a home we won't forget. Lupa dah. We'll be just fine inside this thin little house of cloth and scent, just you and me, setting up the tent. Your hair up in a ball cap, boots kicked off in the dust. We argued over directions till it was just us. You tripped on the zipper. Makan aku. Candid. Builder, but this feels like the best. Set up the tent, stake down the Panjang ni kali ni. Pasal setengah jam aku dalam kemah. tie every rope, pull every board, make us a home. Okay guys, kita dah siap set up kemah. So sekarang ni kita nak peluh kan, boleh tahan kat cuaca hari ni. So panas lit-lit, tapi saya baik ada tempat redup macam ni.
So tapak aku tadi nombor 1, nombor 2 lah. Aku dah beritahu dia. So tapak aku ni nanti aku review lah apa yang ada kat sini. Okay lah setakat ni. So far okay. So sekarang ni kita nak pergi mandi sungai sekejap. Nak sejukkan badan. Okay, jom. Dalam. Toes on the dock. Oh, would warm from the sun. Who's Mandi sungai. Mandi sungai. Okay, ni lah sungai dia. Ni betul-betul dekat sebelah depan kemah tu. Senang lah. So turun dia kita mandi sungai. Dalam juga lah sungai dia. Dalam paras pinggang juga lah. Sungai dia kat sini. Tapi belah ni dia kata cecek sikit. So nanti kita review belah ni juga sungai. Okay. Jom kita mandi sungai. just swimming in the river, slow and happy in the light. Bagi aku sungai dia best. Ada tempat dalam peras pinggang tu boleh menyelam kan. Kanak-kanak pun selamat jugalah nak mandi. Alright, just swimming in the river, slow and happy in the light. Okay guys, tadi kita dah chill-chill kejap mandi sungai. Tapak aku ni yang paling tepi lah. Sedikit privacy lah bagi aku. Depan aku punya tapak ni, sekejap aku tunjuk tapak aku. Ni kemah aku, sini depan ni ada toilet. Sinki untuk basuh pinggan semua, sini ada. Sini ada toilet untuk mandi, untuk buang air besar semua kat sini lah. Dan sini ada surau. Dekat sini aku tunjuk surau dia. So kat sini surau lah, open lah surau dia. So tapak aku memang dekat dengan tempat ni lah. Kalau tandas dia okey, bersih. Fasiliti kat sini memang bersih. Surau dia, toilet, semua bersih bagi aku lah. Lepas tu dia sediakan pondok wakaf dan troli. Troli siapa yang tak ada wagon bolehlah guna dan pulangkan balik lah. And then dia ada juga vending machine, ais dan pelampung kat sini. Parking dia best sebab luas. So senang lah. Korang nak parking kat sini memang selamat. Oh, ambil video. Nombor tarik main video, main video. Ketik ni. Banyak. Nampak. Macam ni kena up satu hari. Cold my hand. Malam pertama kat sini, kita orang decide nak masak simple-simple je. Kita orang masak char-kway-teow je. Sip on the tin. Okey lah, sedap. Alah, korang pun tahu kan, tempat-tempat macam ni makan apa pun sedap. Pine needle wall. Slow morning here in the timber. Coffee smoke over the pines. Malam tu lepas makan, kita orang chill-chill, lepak-lepak sambil makan unggun api kan. Lepas tu perkena dengan kopi. Kita orang buat-buat lah sampai lewat malam. Kalau lah buat air pun muat kan. Betul tak ni buat air pun betul lah. Muat je. Aku nanti taking ke dalam sikit lah. Pan full of eggs. Crack hiss and fry. Dog chasing shadows. So okey lah bagi aku malam kat sini. Tak adalah sejuk sangat malam pertama ni. Tu ada kolam.
Ada kolam tu. Ada 2 kolam. Tapi itu Hmm? hebat juga ada ikan. Ada ikan, jom tengok. Sana, pergi ayam. Tengok ayam, ayam. Tu ayam Belanda. Ha. Weh, ada apa tu kat situ dalam? Balik. Dia tengok burung. Tu tengok burung. Burung tu burung apa? Burung merak. Barang itu. Ha. Itu ada warna itu. Aku tak tahu. Patut burung warna tu burung merak lah. Wah, ada ikan. Okay guys, selamat pagi. Assalamualaikum. Hari kedua di Hulu Tamu Eco Resort. Kita bercamping kat sini. So far hari pertama okay, best. Puas mandi sungai. And then malam tadi pun tak adalah sejuk sangat. Kita tidur lena. Okay. So hari ni kita bangun 6.30 tadi. Kita nak tengok sunrise. Lepas tu kita jalan-jalan kejap sekitar dusun. Sekarang ni kita dah pergi breakfast dulu. And then kita check it out. Kita apa dah buat hari ni. Okay guys, stay tuned. Down there. Took my tired heart down an old dirt road. Boots kicked up off a heavy load. Nasi goreng. Found a clearing where the tall pines sway. Lepas sarapan, kita orang jalan-jalan sekitar campsite. Ada banyak lagi tapak-tapak kat dalam ni. Dan tapak kat dalam ni aku rasa memang best sebab redup je. Hai. Selamat datang di STR. Hulu Tamu Eco Resort. Mana? Aku rasa next time aku nak ambil tapak kat dalam ni. Memang best lah. Redup gila kat dalam ni. Memang tak dinafikan lah. Campsite ni memang cantik. Eco Resort ni nampak macam ada chalet. Jadi baik tukar nama, senang kata. So kita pun okey lah. Kita akan once we launch this kita tukar nama official lah. Tapi HTER juga sebab SSM HTER. Tukar kat ni lah. So kita panggil lah Tamu Eco Rimba ke. Petang tu hujan turun dengan lebat. Tak berhenti pula tu sampai malam. Kejap je berhenti. Lepas tu hujan balik sampailah pagi. Selamat pagi. Hari ketiga di Hulu Tamu Eco Resort. Kita bercamping kat sini. So far 3 hari ni okey. Semalam hari kedua daripada pukul 5 petang sampai malam hujan. Lepas tu berhenti kejap and then hujan berterusan sampai pukul 5 pagi hari ni kot. Tapi alhamdulillah hujan saja, dia tak ada ribut, tak ada angin. Semua orang tidur dengan tenang. Pagi ni sini lah cuaca pagi ni. Okey, berkabus. Boleh tengok kabus kat sana. Hari ni hari ketiga kita kat sini, hari last day kita. So kejap lagi kita nak breakfast kejap and then kita dah start kemas lah. And then lepas tu, lepas siap kemas mungkin kita akan mandi sungai balik ke apa kan. Tengok lah.
steam from the mud, cold on my hands, ash in the fire ring, glowing like brands. Zip on the tent, birds start to talk, boot prints in dew on the pine needle wall. Slow morning here in the timber, coffee smoke over the pines, sun climbing up on the river, taking its unheard time. If this is all that I'm giving, I'm more than doing fine. Slow morning here in the timber, coffee smoke over the pine. Pan full of eggs, crack hissing fried, dog chasing shadows of hawks in the sky, creek saying something soft over stone. Okey, gang. Kita dah siap kemas. Habis kemas, okey, yang biasa pastikan tapak yang kita tinggalkan tu bersih seperti mana yang kita dapat masa kita datang sini ya. Okey. Alright, kita dah kemas barang-barang semua. Sampah-sampah kita dah buang. Alright, jom. Tadi dah lepas mandi dengan air balik. Sekarang kita dah balik lah. Kita check out. Alright, okey. Jumpa di video yang akan datang. Alright, thank you for watching. Check it out. Okey tuan. Apa nama dia? Lupa tadi nama dia? Taufik. Abang Tuan Taufik. Okey. Ni kita punya CEO. Alright, CEO. So siapa yang nak booking campsite ni boleh datang sini lah. Dekat mana? Dekat kita dekat Rumah Wet kan? Tadi dekat Batang Kali. Ya. Yalah. Campsite biasa-biasa je. Tapi best. InsyaAllah kami akan repeat lagi. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum. Over the pines, sun climbing